Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua trader-trader yang berada di Malaysia? Macam mana keadaan trade anda? Okey ke tak okey? Seperti biasa hari ini bersama saya Amar, market analyst anda di Torex Malaysia yang akan membuat ulasan terhadap apa yang berlaku kepada pasaran sepanjang minggu lepas, iaitu daripada 22 sehingga 26 September 2025. So seperti biasa ulasan-ulasan ini sangat penting kepada trader sebab dia akan berkait rapat dengan aktiviti dagangan anda pada minggu ini. So seperti biasa, minggu ini kita akan membuat ulasan tentang apa yang telah berlaku kepada pasaran, isu-isu geopolitik, sentimen pasaran, pergerakan harga, dan juga kita akan masukkan beberapa idea ataupun strategi dagangan yang mungkin anda boleh gunakan sepanjang aktiviti dagangan anda pada minggu ini. So jika anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share dan tonton video ini sehingga tamat. Okey, kita pergi kepada mata wang pertama, dolar Amerika Syarikat. Minggu lepas, dolar Amerika Syarikat mengukuh, indeks dolar Amerika Syarikat mengukuh hampir 0.8%. Minggu lalu, penurun utama ialah data ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik daripada jangkaan, termasuk semakan pertumbuhan GDP dan perbelanjaan pengguna yang stabil. Hal ini mengurangkan jangkaan bahawa Reserve Persekutuan akan segera menurunkan kadar, sebab dia baru je turunkan kadar pada minggu lalu 25 masa asas. Tak mungkin akan berlaku dalam masa terdekat lah disebabkan kestabilan data yang baru keluar pada minggu lepas. Selain itu, ketidaktentuan politik di Washington mengenai risiko penutupan kerajaan ataupun government shutdown meningkatkan permintaan terhadap dolar sebagai aset selamat. So buat masa ini, dolar kekal dominan berbanding mata wang utama yang lain. Jadi kita lihat kepada chart apa yang berlaku. Okey, di hadapan anda ini adalah mata wang dolar. Saya buka kepada time frame yang lebih kecil. Okey, kita dapat lihat trend pergerakan dolar Amerika bermula daripada 17 September sehingga hari ini 29 September mengukuh hampir daripada 96.5 naik ke 98.50. So daripada sudut technical analysis, ini adalah penandaan support dan resistance yang telah saya tandakan. Saya menjagakan dolar Amerika Syarikat akan terus mengukuh pada minggu ini dan akan beri tekanan kepada mata wang yang lain. So macam mana apa yang kita boleh predict dekat sini, boleh tandakan support dan resistance. Daripada sudut technical analysis, saya menjagakan US dollar akan pergi ke 97.27 sebelum mengukuh ke peringkat yang lebih atas pada paras resistance yang telah saya tandakan. So pada minggu-minggu lepas kita ada buat penandaan satu garis trend line yang korang boleh nampak daripada 100.07 sehingga mana ni? Okey, sehingga 97.126. Kita boleh nampak satu trend line daripada trend line bearish telah berlaku satu breakout, okey, breakout pada paras yang support dan resistance yang telah kita tandakan dan terus mengukuh sehingga hari ini. Jadi jangkaan saya pada minggu ini dolar Amerika Syarikat mungkin akan membuat sekali lagi retracement sebelum terus membuat pengukuhan. Daripada bacaan technical analysis, saya menjangkakan bahawa bentar ya. Saya menjagakan dolar Amerika akan mencari semula paras 97.12 sebelum membuat kenaikan ke paras yang lebih kukuh di atas. Mata wang seterusnya kita pergi kepada Yen Japanese. Yen Jepun melemah pada minggu lepas. Mata wang Jepun terus berada dalam tekanan apabila USD JPY meningkat hampir ke 150 yen, menunjukkan kelemahan yen berbanding dolar. Walaupun hasil bond Jepun 10 tahun naik ke sekitar 1.64%, ia masih tidak mampu menyaingi perbezaan kadar faedah Amerika Syarikat yang kekal luas. Faktor tambahan ini ialah ketidakstabilan politik domestik Jepun yang mengurangkan keyakinan pelabur luar. Walaupun yen merupakan safe haven asset, yen dijangka hanya akan pulih jika Bank of Japan mengambil pendekatan monetary yang lebih agresif atau campur tangan langsung di pasaran tukaran asing. Jadi kita lihat kepada pergerakan USD JPY, apa yang berlaku pada minggu lepas telah berlaku, kalau kita perasan, telah berlaku satu breakout pada paras yang ditunggu-tunggu sekitar 148.88. Berapa lama tau? Kalau perasan kat sini dia sideway pada tempat yang sama. Okey, 1 2 3 4 turun naik turun naik turun naik dan akhirnya pada minggu lepas telah berjaya memecahkan paras yang kita nanti-nantikan. Okey, walau bagaimanapun
Okey, walau bagaimanapun terlalu awal lagi untuk mengatakan ke mana arah tuju yen. Seperti biasa, mengikut technical analysis kita perlu perhatikan paras resisten yang terdekat untuk kita membuat sebarang keputusan. Sekiranya Japanese Yen, USD JPY berjaya memecahkan paras 151, saya menjangkakan bahawa USD JPY akan terus mengukuh, yen akan terus melemah ke bawah. Tetapi sekiranya berlaku rejection besar-besaran pada paras resisten yang kita perhatikan, yang kita tandakan 150.77 ini, saya menjangkakan yen akan kembali mencari paras support yang berada di bawah, dan kebarangkalian besar sideway akan berlaku kembali sehingga berlakunya dasar monetary agresif besar-besaran dibuat oleh kerajaan Japan. So, dari sudut technical analysis kita boleh perasan satu breakout telah berlaku seperti yang telah saya tandakan, tetapi ada satu lagi halangan daripada peringkat 150 yang perlu dipecahkan. Sekiranya berjaya dipecahkan, kita percaya bahawa Japan akan terus melemah dan chart USD JPY akan terus naik ke atas pergi kepada laluan bullish. Tetapi sekiranya rejection berlaku pada paras yang kita tandakan, saya menjangkakan USD JPY akan melemah kembali mencari paras support yang terdekat. Okay, next kita pergi kepada mata wang pound sterling ataupun GBP. Pound sterling tertekan pada minggu lepas, melemah hampir 1% berbanding dolar Amerika Syarikat minggu lalu. Sentimen pasaran terhadap GBP terjejas akibat kombinasi dolar yang semakin mengukuh dan data domestik UK yang bercampur-campur. Inflasi di UK yang kekal tinggi menyebabkan BOE ataupun Bank of England berdepan dilema kadar faedah sukar nak diturunkan dalam masa terdekat, tetapi dalam masa sama pertumbuhan ekonomi pula menunjukkan tanda kelemahan. So khususnya dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan, situasi ini meletakkan pound dalam kedudukan tidak menentu dan beri tekanan kepada mata wang pound pada minggu lepas. Okey, jom kita tengok daripada sudut technical analysis apakah yang berlaku kepada mata wang GBP USD. Satu breakout akhirnya berlaku kepada channel bearish yang telah saya tandakan berminggu-minggu lepas. Okey. So minggu lepas GBP USD melemah ke paras 1.33, yang terbaru dia pergi kepada pagi ini 1.34418. So apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, kelemahan sentimen yang seperti saya ceritakan tadi menyebabkan GBP merudum pada minggu lepas, dan sekarang GBP cuba untuk membuat pengukuhan. So daripada sudut technical analysis, saya menjangkakan bahawa masih belum lagi ada apa-apa sentimen pasaran yang kita boleh jangkakan menyebabkan GBP mengukuh. Jadi penandaan saya bahawa minggu ini GBP USD akan terus mencuba mencari paras support yang seperti saya tandakan di bawah. Kurang-kurangnya ada 3 lah. Okay, ada 3 paras support yang kita tandakan di bawah. Tapi sekiranya GBP USD membuat satu lonjakan, ada isu sentimen yang menyebabkan movement yang besar, menyebabkan pengukuhan mata wang GBP, kita perlu melihat perlu ada satu major breakout berlaku pada time frame yang lebih besar sekiranya GBP USD hendak mengukuh. Tapi secara kesimpulan, apa yang saya perhatikan bahawa GBP USD akan terus mencari paras support di bawah, dan dengan sentimen pasaran termasuk apa yang berlaku kepada dolar Amerika Syarikat, saya menjangkakan belum lagi minggu ini GBP akan membuat pengukuhan ke paras support yang seperti yang saya tandakan di bawah. Itu saja analisa kita pada minggu ini. Terima kasih kerana menonton sehingga tamat. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share dan korang boleh komen dekat bawah, dan jangan lupa terus follow kami di Torex Malaysia. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.